Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Salam durian berkebun apa hari ini di channel Cikgu Sufi. Ayo kita. Hari ini saya nak kongsi sikit perkembangan pokok durian saya. Putik bunga lah ni. Dia punya saiz dia dah lebih kurang besar telur ikan mayung lah. Bukan kecil-kecil macam dulu lagi lah. Masuk fasa yang agak kritikal. Bila putik dah tahap macam ni, pokok tengah guna tenaga yang sangat banyak. Kalau nutrien tak cukup, memang ada risiko gugur. Tengok elok-elok penuh satu dahan. Tahu-tahu buah pokok dah penuh bunga jatuh. Memang sayang. Sebab tu pagi tadi saya sembok Capmac awal-awal. Capmac ni dia ada kalsium, dia ada magnesium. Kalsium bantu kuatkan struktur tangkai dan putik supaya lebih tahan. Magnesium pula bantu daun buat kerja fotosintesis elok-elok. Bagi tenaga cukup untuk sokong pembesaran bunga. Kalau daun tak cukup tenaga, putik lah yang akan jadi mangsa dulu. Saya sembah waktu pagi, masa cuaca redup, tak panas terik, tak hujan. Dan dos tu ikut label ya. Jangan duk pandai-pandai tambah. Ingat, Capmac ni baja sokongan masa fasa sensitif, bukan baja utama untuk besarkan buah. Asas pembajaan tanah tetap kena jaga. Kalau asas tak kuat, semboklah apa pun susah nak jadi. InsyaAllah kalau konsisten, putik lebih tahan, kurang gugur dan peluang nak jadi buah tu lebih cerah. Harap-harap musim ni menjadilah. Tak mau duk tengok bunga saja, buah tak sampai-sampai. Baiklah, kita tengok perkembangan dia dari semasa ke semasa. Sekiranya anda suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, share dan subscribe supaya lebih ramai dapat manfaat daripada apa yang saya kongsikan. Terima kasih. Assalamualaikum.